Ketua yang baru dan ahli berhormat Dewan Negara yang baru dilantik dan juga disambung khidmat mereka. Saya juga penyokong tegar Sepanyol. KWSP dan KWSP itu pegang amanah yang harus diurus dengan telus dan bertanggungjawab. Dan setakat ini mereka dipertanggungjawabkan untuk melindungi dan menambah nilai dan persaraan melalui strategi pelaburan. Dua-dua ini melaksanakan peruntukan aset strategik negara. Dan mereka tentunya mengambil tindakan untuk mengurangkan risiko dan menjamin pulangan yang adil. Saya nak jelaskan bahawa berbeza daripada yang ditanggapi oleh sebahagian kita, kedua-dua badan ini punyai lembaga pengarah, panel dan jawatankuasa pelaburan. Keputusan pelaburan itu diteliti melalui projek due diligence-nya, kajian yang sangat teliti, feasibility study oleh panel pelaburan yang mewakili kepentingan kerajaan dan juga swasta, terdiri daripada golongan profesional yang terpilih. Dan selalu keputusan-keputusan dibuat itu kemudian dibentangkan kepada lembaga dan tidak memerlukan kelulusan Kementerian Keuangan. Oleh kerana pelaburan ini pelaburan yang menyentuh kepentingan awam, termasuk KWSP ini, tentunya kita tidak boleh berselindung tentang keputusan yang diambil. Pelaburan sekitar 160 juta itu saya pilih untuk umumkan, ya, kerana wang ini dana persaraan. 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquakultur Indonesia e-Fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dikenakan yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan yang sangat canggih. Umpamanya dari Eropah Aquaspark, dari Abu Dhabi 42X, dari Indonesia sendiri Nostar, dari Singapura Temasek, dari pengurus dana terkenal dunia SoftBank, Sequoia Responsibility 500. Itu semua pelaburan yang jauh lebih tinggi dari KWAP. Jadi mereka semua dari segi ini terpedaya dan orang di pertanggungjawab itu sudah pun dipenjara. Tapi saya ingin sebut apa kesannya kepada panel ini, pelaburan dan juga KWAP. Kita harus menilai dari segi melihat keseluruhannya. Berapa catatan keuntungan bersih KWAP dalam kajian tahun sebelumnya? Iaitu keuntungan bersih KWAP, kerana yang dibesarkan sangat kerugiannya 160 juta, betul. Tapi keuntungan bersih atas kepintaran panel pelaburan, pengurusan dan juga lembaga, keuntungan bersih ialah 12.9 bilion ringgit. Iaitu pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Jadi kalaupun kita mohon supaya mereka lebih waspada, kita harus lihat keseluruhannya dan kaedah tindakannya. Apakah KWAP ini hanya melabur di syarikat asing? Tidak benar. Kerana itu startup Indonesia. Tapi kerana startup di Malaysia yang dilabur juga tinggi.
selain daripada projek yang kita dana melalui usaha Kementerian Kewangan iaitu Gear Up. Gear Up tu juga melibatkan Kuan yang melibatkan 30 bilion ringgit dana termasuk kepada syarikat-syarikat Bumi Putera. Yang startup di Malaysia ini termasuk Betrico, La Pasa, Zeus Coffee. Itu yang dilabur oleh Kuap. Jadi saya mohon ahli-ahli yang berhormat melihat keseluruhannya kerana keuntungan dan pertumbuhan yang disebut annual compound growth itu melebihi 8.5%. Apa tindakan setelah kita dimaklum hal yang sedemikian? Tentunya siasatan harus dilakukan. Sebab itu saya menyokong langkah SPRM untuk meneliti sekiranya ada keterlanjuran atau percanggahan dari segi hukum ataupun unsur rasuah. SPRM harus diberikan kerjasama sepenuhnya. Saya dah menemui pengurusan Kuap untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas penjelasan yang terang. Cuma saya nak tanya tentang prestasi yang disebutkan tadi amat membanggakan. Tahun 2022 kita hanya ada 0.26 bilion melonjak kepada 9.7 bilion pada tahun berikutnya dan yang berhormat sebut tadi 12.9 bilion. Dan saya menunjukkan bahawa saiz dana yang kita ada untuk Kuap ini telah berganda kepada 4 kali ganda daripada jumlah asal pada tahun 2007. Cuma apa unjuran daripada kerajaan untuk dana Kuap ini dengan pulangan 12.9 bilion tadi dan dana pencen, tanggungan pencen kita hampir 45 bilion setahun, bilakah unjuran yang kita boleh membiayai sepenuhnya tanggungan pencen kita menggunakan Kuap pulangan pelaburan daripada Kuap ini tanpa perlu tanggungan daripada dana kerajaan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Mengikut kajian sejak lebih 20 tahun yang lalu semasa saya Menteri Kewangan pun kita telah kenal pasti ke masalah dari segi pembiayaan dana pencen akan menjadi satu masalah besar bagi negara. Tetapi dia memerlukan juga satu tekad politik untuk menyubah suai, mempertahankan kepentingan pejabat awam dan pekerja, di samping itu melihat keupayaan negara. Setakat ini walaupun keuntungannya besar, mencecah puluhan bilion, ia tidak mampu menampung kos jangka panjang keperluan pencen. Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum. Ini membimbangkan. Dia tidak memenuhi hasrat awal kita. Kemudian kita beri izin. Ada yang mengatakan dana tidak boleh dikeluarkan. Itu ialah kenyataan politik biasa. Tak benar. Dana boleh dikeluarkan. Umpamanya 10% dikeluarkan mengikut account flexible, dia boleh dikeluarkan tanpa syarat. Kerana tuntutan hak dia yang menyimpan. Tapi kena ingat, apa dia rasional kebijaksanaan kita dalam memperkenalkan dana pencen ini? Untuk masa depan, jaminan dia.
dia pencen, kemudian kehidupan dia, jaminan kehidupan dia. Jadi kita harus imbangi keperluan kini dan keperluan mereka setelah capai umur 60-65 tahun. Yang kedua, selain daripada 10% akaun fleksibel, ialah 15% akaun sejahtera. Pendidikan, ada yang nak menunaikan fardu haji ke Mekah, itu semua kita berikan kelonggaran. Tapi saya tidak bercadang untuk menyokong langkah untuk memudahkan lagi, kerana akan menjejaskan kepentingan si pencarum itu untuk jangka panjang. Alim dulu. Dan Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya tentang KUAP ni, ini adalah duit awam. Dan kerugian pun telah berlaku. Apapun tahniah kerana ada keuntungan sebanyak 12 bilion lebih. Tapi jumlah 100 juta lebih itu adalah kerugian yang tidak sepatutnya berlaku. Cuma saya nak tanya, adakah kita telah membuat kajian sebelum diberi mandat kepada, atau kita teliti kepada mereka yang diberi tanggungjawab? Dan bolehkah saya tahu jawatankuasa pelaburan yang diberi mandat itu siapa, dan adakah majoriti mereka ini adalah daripada golongan profesional? Terima kasih. Terima kasih. Kalau panel pelaburan keseluruhannya itu dari latar belakang profesional. Kalau dalam lembaga tentunya ada wakil daripada kementerian, pekerja, itu biasa. Tapi kalau panel pelaburan itu strictly professional, sebab itu sejak saya di Kementerian Kewangan, dia laluan penuh, tidak ada campur tangan daripada kerajaan ataupun tidak ada keperluan untuk membawa cadangan pelaburan untuk pertimbangan kerajaan atau Menteri Kewangan. Itu on record. Sebab itu kita dapat catat keuntungannya besar. Walau bagaimanapun saya setuju dengan Yang Berhormat, kerugian itu harus memberikan kita peringatan. Tidak semestinya kelulusan diberikan oleh panel pelaburan besar dunia, ya. Umpamanya kalau kita lihat tadi dari Eropah, dari Jepun, dari semua, itu harus mempengaruhi kita. Tentunya dia beri sedikit pertimbangan, kerana untuk SoftBank melabur atau UAE dan Europe, itu tentunya dia bagi pertimbangan yang besar. Tapi kalau kita lihat mencerakin proses urutan kelulusan Indonesia, itu memang satu kejanggalan luar biasa. Yang Berhormat, 2 certified audit luluskan. Yang ketiga luluskan, tak sempat disahkan. Ini 3 syarikat audit terbesar dunia meluluskan. Jadi saya kaji ini, wah ini memang keparan luar biasa dari Jakarta ini. Tetapi dalam penipuan malangnya. Jadi ini itu pengajaran juga, bahawa walaupun disahkan oleh syarikat audit terkenal dunia, dia tidak menjamin. Kalau kita ambil pengalaman 1MDB umpamanya, itu ada penglibatan Goldman Sachs, syarikat kewangan dan audit terkenal dunia, tapi terlibat, komplisit dalam usaha penipuan ini. Ini pengajaran peringatan kepada kita. Tak bergantung pada syarikat audit, sukar untuk dapat kelulusan. Bergantung sepenuhnya, kita lihat ada juga risiko. Jadi maknanya panel pelaburan itu sekarang ini tercabar untuk bergantung sebahagiannya kepada kepakaran audit dunia, tetapi harus juga melihat dari segi nilai peraturan kita. Sebab itu kalau madani ni kita sebut, kepintaran, kepakaran, new technology, menggapai di langit itu perlu, tetapi mesti berakar ke bumi dengan nilai dan akhlak. saya hadkan kepada 2 tambahan saja, dan sekarang yang terakhir. Okay, terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya, untuk memastikan pelaburan kita di masa depan ini adalah selamat, adakah kerajaan telah merancang ataupun sedang merancang ataupun akan merancang satu transformasi dalam menentukan syarikat-syarikat yang kita akan laburkan di masa depan, dan apakah jaminan kerajaan bahawa duit rakyat ini akan terjamin dalam pelaburan? Terima kasih.
Terima kasih Muhammad. Kalau setakat ini untuk berlaku adil, keuntungan 12.5 bilion tidak mungkin tanpa kemahiran, kepakaran, komitmen, dedikasi, pandai pelaburan, pengurusan KUAP dan KUAP dan juga pimpinannya. Jadi saya harus dari segi ini berlaku adil. Tetapi seperti mana kita lihat pengalaman di negara kita, dari audit agensi-agensi, pengalaman Felda, ya, yang untung puluhan tahun jahanam kerana kegelojohan dan tamak haloba sekelintir, itu juga pengajaran kita betulkan. Dan yang kita hadapi masih terus, tapi dalam kes ini sukar dikaitkan dengan masalah penyelewengan, ya. Ini hanya beberapa keputusan yang sebenarnya ikut peraturan transparency accountability dunia, tapi masih lagi berlaku penipuan. Seperti mana saya sebut tadi macam Goldman Sachs. Goldman Sachs itu memang terkenal syarikat kewangan dan audit terkemuka dunia. Tapi ternyata bila datang soal kepentingan ini, kerana mereka ini tidak lihat dari segi nilai, dari segi akhlak, dari segi pertanggungjawaban sebenarnya. Jadi oleh itu saya setuju ya Muhammad, kita harus teliti semula, tapi kita tak boleh menyekat syarikat-syarikat yang ada kerana startups ini dibangkitkan startup. Kalau kita gunakan track record syarikat yang ada, startup yang baru menjuzus kopi Vertico ni tidak mungkin dapat kita libatkan. Jadi yang harus digesa kepada pandai pelaburan ialah belajar dari pengalaman, lihat dan teliti semula. Dan jangan anggap kepakaran kita itu dan kemahiran serta kepakaran dunia itu penentu dalam semua bidang. Tapi dalam perniagaan, ramai dari yang berpengalaman dalam pelaburan, tentunya tidak boleh terjamin kita sukses dalam semua bidang pelaburan. Ada kemungkinan kita akan mengalami sedikit kerugian. Tetapi yang saya nak tekankan di sini yang kita tidak boleh tolak ansur ialah sekiranya ada penyelewengan ataupun rasuah. Sebab itu walaupun kita berpendapat sedemikian, SPRM harus juga melihat dan proses pelaburan dan keputusan dibuat oleh panel pelaburan dan akhirnya yang dipersetujui oleh lembaga. Terima kasih.